nampak macam pernah belajar bahasa Arab ni. Pernah lah belajar tahun lepas. Sekarang dah tak belajar lah. Sekarang belajar. Assalamualaikum, sungguh hari ini bersama dengan Betul. Okey, Daniel, hari ini kita nak main game dan berani beberapa soalan. Okay, boleh stand dulu? Boleh main. Guys, Abang Daniel kita dapat pun. Soalannya, Ustaz, kan dia Ustaz belajar bahasa Arab. Apa cabaran Ustaz dalam belajar ni? Kita belajar bahasa Arab, cabaran paling utama di Indonesia ni kurangnya dia tak ada siapa yang menghadap lah. Okey, kita bercakap. Cabaran utama je. Cabaran belajar tu, tapi penilai yang Ustaz dapat. Nilai diperolehi adalah kawasan makna harim makna Arab. Kita boleh bersembang, berbicara, bercakap dengan orang Arab itu satu kepuasan dalam belajar bahasa Arab. Bila berbual dengan mereka tu dapat tambah ilmu lah maksudnya. Dapat tambah ilmu, kalau pergi kedai Arab dapat diskaun. Yang penting lah. Alhamdulillah.